Jabatan Perikanan Malaysia merupakan sebuah organisasi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang bertanggungjawab menguruskan industri perikanan di Malaysia secara holistik. Budu tidak asing lagi bagi masyarakat di Pantai Timur sebagai pencicah dan pelengkap juadah. Makanan tradisi ini dapat dinikmati dalam pelbagai gaya dan resepi mengikut cita rasa dan selera mereka yang menggemarinya. Penggemar budu kini bukan sahaja terhad di kalangan masyarakat Pantai Timur tetapi telah meluas di seluruh negara serta telah berjaya menembusi pasaran antarabangsa. Budu dihasilkan dari ikan bilis. Ikan bilis ini ditangkap mengikut musimnya. Pengusaha budu akan menunggu musim tersebut dan membelinya dari nelayan. Antara jeti yang menjadi tempat penurunan ikan bilis adalah jeti Tok Bali. Pengusaha akan membeli dari nelayan di jeti tersebut, seterusnya pengusaha akan memproses ikan bilis tersebut. Ikan bilis yang telah dibasuh akan dicampurkan dengan garam dan seterusnya akan menjalani proses pemeraman di dalam tangki khas selama 6 bulan secara minimum mengikut kematangan. Setiap tangki akan ditandakan dengan tarikh bila ia mula diperam bagi memastikan ia tidak melebihi proses. Ini bagi memastikan budu yang dihasilkan benar-benar berkualiti dan sedap rasanya. Kebersihan menjadi aspek utama dalam keberlangsungan produk ini untuk terus kekal di dalam industri pemakanan di Malaysia. Selepas 6 bulan budu yang telah diperam akan disedut menggunakan mesin penyedut dan dibawa ke kilang untuk proses memasak. Budu akan dimasak di dalam suhu yang ditetapkan. Selepas selesai dimasak, budu akan ditapis bagi mendapatkan tekstur yang sempurna dan disejukkan sekurang-kurangnya selama 3 hari di dalam suhu bilik. Budu yang telah sejuk akan dimasukkan dengan bahan perasa seperti garam dan gula serta bahan perasa yang lain mengikut resepi tersendiri para pengusaha. Di waktu ini juga bahan-bahan lain boleh dimasukkan seperti cili dan asam jawa bergantung kepada rasa yang pengusaha ingin pasarkan. Setelah itu, budu ini akan dibotolkan dan diletakkan label dan seterusnya produk budu ini sudah sedia untuk dipasarkan. Bagi menggalakkan golongan muda menjeburi bidang keusahawanan ini, Jabatan Perikanan Malaysia telah memperkenalkan satu program yang diberi nama My Agropreneur Perikanan pada 7 November 2022. Antara mereka yang terlibat dalam industri perikanan ini adalah termasuk pembaikan bot dan juga enjin, perikanan rekreasi dan agropelancongan, pemprosesan produk perikanan, khidmat pengendalian ikan ataupun peningkatan kualiti dan juga industri sokongan perikanan. Jadi yang perusahaan budu ini adalah termasuk dalam pemprosesan produk perikanan. Pasaran budu telah pun tersedia dan ianya masih terbuka serta masih ada ruang untuk dikembangkan di peringkat antarabangsa. Jabatan Perikanan mengalu-ngalukan pihak yang berminat untuk bersama-sama dalam perusahaan budu ini. Salam Malaysia Madani.